Belakangan ini, DPR dan publik Malaysia tengah dibuat resah oleh ulah perusahaannya sendiri. Kapal eksplorasi migas milik Petronas dikabarkan dikepung ratusan nelayan asal Madura yang marah besar karena janji kompensasi tak kunjung ditepati. Aksi ini bukan tanpa alasan. Aktivitas pengeboran Petronas di perairan Sampang, Madura, disebut telah merusak ekosistem laut dan mengganggu wilayah tangkap nelayan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kerusakan terumbu karang dan turunnya hasil tangkapan ikan membuat warga pesisir merasa tertindas di laut mereka sendiri. Kemarahan yang menumpuk selama berbulan-bulan akhirnya meledak menjadi aksi besar-besaran di laut, dengan puluhan kapal nelayan mengepung armada eksplorasi Petronas. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan korporasi besar yang dianggap abai terhadap dampak sosial dan lingkungan. Ironisnya, alih-alih menunjukkan tanggung jawab, pihak Malaysia justru meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari publik Malaysia sendiri yang menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih tegas menuntut pertanggungjawaban Petronas, bukan melempar beban diplomatik ke Indonesia. Kini, kasus ini menjadi sorotan besar di Malaysia, dari parlemen hingga warganet. Banyak yang menilai insiden ini sebagai tamparan memalukan bagi Petronas dan pemerintah Malaysia, yang gagal mengelola konflik akibat ulah perusahaannya sendiri di wilayah negara tetangga. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diminta campur tangan dengan mengambil tindakan segera mengarahkan pihak berkuasa tempatan Republik itu menyelesaikan isu perairan Indonesia segera. Seorang pemerhati menggesa perkara itu susulan ratusan nelayan tempatan mengepung kapal tinjauan milik Petronas di perairan Ketapang, Madura baru-baru ini. Pemerhati berkata langkah itu penting bagi memastikan jaminan keselamatan membabitkan Petronas yang menjalankan eksplorasi cari gali minyak dan gas yang didakwa dengan kerjasama syarikat Indonesia Pertamina. Dakwa pemerhati kapal-kapal Petronas hanya menjalankan kerja-kerja operasi rasmi dalam bidang penerokaan minyak dan gas. Justeru, beliau menegaskan jaminan keselamatan perlu datang daripada Presiden Indonesia sendiri sebagai tanda komitmen terhadap kestabilan perairan itu. Pemerhati turut menggesa kerajaan Indonesia agar mengambil serius isu berkenaan bagi mengelakkan insiden serupa berulang. Terdahulu, media melaporkan tindakan nelayan itu dibuat sebagai membantah aktiviti tinjauan di kawasan Sumur Barokah yang didakwa mengganggu laluan penangkapan ikan tradisional. Aksi protes itu berlangsung apabila nelayan menggunakan perahu dan kapal kayu untuk menghampiri kapal Petronas sambil mengibarkan spanduk penolakan. Sebahagian daripada mereka turut nekat mendekati kapal bagi menghentikan operasi di tengah laut. Nelayan menuntut agar semua aktiviti Petronas dihentikan sehingga wujud persetujuan pampasan yang adil. Ini puluhan bot nelayan Madura mengepung kapal cari gali milik Petronas di tengah laut. Mereka bawa spanduk, menjerit dan bawa alatan berbahaya sambil mengancam bakar. Kapal cari gali Petronas itu terpaksa berhenti dan diselamatkan oleh anggota keselamatan TNI AL, iaitu Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Polairut, iaitu Polis Air dan Udara daripada Indonesia. Kejadian berlaku di Laut Ketapang, Pulau Madura. Kapal milik Petronas ni sedang buat survey seismik, tapi bila operasi ni bermula, ratusan nelayan tempatan mula naik marah. Mereka dakwa hasil tangkapan mereka berkurangan, alat menangkap ikan mereka rosak dan ikan lari jauh daripada kawasan tangkapan. Baik, pertama kali kita nak tahu sama ada Petronas ada hak ke nak buat cari gali di Laut Madura ni. Jawapannya, ya, Petronas ada lesen daripada kerajaan Indonesia sendiri melalui SKK Migas. Bukan hari ini, sejak daripada 2008 lagi. Masalah utama, kawasan itu adalah laut tangkapan utama nelayan Madura.
Bila kapal besar masuk dan buat operasi siang dan malam, nelayan rasa laut mereka dicerobohi. Kedua, Petronas sedang menjalankan survey seismik. Survey seismik ni bukan kerja menggali minyak. Ia ialah imbasan bawah laut untuk mencari di mana minyak berada. Kapal akan melepaskan gelombang bunyi yang kuat yang mana akan memantul semula ke permukaan. Daripada pantulan itu, kapal akan dapat mengetahui di mana minyak berada. Cuma bunyi itu boleh mencecah sehingga 250 desibel, iaitu lagi kuat daripada bunyi enjin jet. Survey seismik ni bukan dibuat setiap hari. Ia hanya dijalankan bila perlu. Tapi sekali buat, ia boleh ambil masa sehingga 2 ke 3 bulan bergantung pada luas kawasan. Nelayan klaim ikan lari berkilometer jauhnya. Telur dan anak ikan banyak mati. Peralatan mancing mereka pun rosak dan hasil tangkapan jatuh mendadak. Oleh kerana ikan lari jauh, nak pulih kepada keadaan asal makan masa sehingga berbulan-bulan. Daripada media Indonesia, Petromindo, nelayan tuntut 21.19 miliar rupiah ataupun lebih kurang 6.3 juta ringgit. Tapi ada dakwaan yang menyatakan dana pampasan telah diserahkan kepada SKK Migas, iaitu badan yang mengendalikan minyak dan gas Indonesia. Cuma RM1 pun tak diterima oleh nelayan. Ada dua persoalan. Yang pertama sekali yang dipakitkan tadi ialah soal keselamatan sempadan. Isu besar kalau kita lihat pada 17 Oktober bahawa ini pun dah satu tragedi berlaku di mana sebuah kapal tinjau milik Petronas dikepung dan dihalak oleh 100 buah bot nelayan. Dan kita punya masalah persepadanan ni hampir semua dengan negara-negara rantau ASEAN. Persoalan saya, apakah kerajaan berhasrat untuk menubuhkan satu suruhanjaya tetap persepadanan negara-negara ASEAN supaya isu-isu persepadanan ni dia bukan saja mengganggu tetapi dia boleh menciptakan suasana yang tidak selamat di rantau ASEAN. Kalau kita boleh wujudkan satu suruhanjaya tetap persepadanan, saya fikir mungkin boleh mengatasi pelbagai masalah yang berlaku termasuk isu ambalat dan sebagainya. Yang kedua ialah tentang situasi geopolitik rantau ini, keadaan yang sangat tidak menentu. Apakah pihak kerajaan tidak bercadang untuk wujudkan satu sistem pertahanan bersama ASEAN supaya rantau ini bukan saja selamat di kalangan kita tapi tidak diganggu oleh pihak-pihak luar, khususnya kuasa-kuasa besar. Kalau boleh dilihat pada aspek tersebut, iaitu sistem pertahanan bersama rantau ASEAN. Terima kasih. Sudah, Pak Menteri. Pengkrian dua cadangan yang akan tentunya baik dan patut diberi perhatian oleh kerajaan. Peringkat sekarang ini kita tidak meneruskan dengan suruhanjaya sempadan, tetapi kerjasama kita dan perbincangan dengan negeri jiran itu tentunya menyentuh soal sempadan secara besar, sama ada Thailand ataupun Vietnam dari segi perairan, Singapura, Brunei. Walaupun ada beberapa kejayaan, masih ada sedikit kawasan yang belum termeterai. Dan Indonesia, saya ambil perhatian apa yang disebut oleh Kementerian tentang gangguan kepada Petronas, tapi tidak sampai ke satu tahap di mana kita harus berhubungi dengan Presiden Prabowo. Kerana umumnya hubungan Indonesia itu baik dan soal sempadan ini kita leraikan sebagai sahabat. Dan Petronas tentunya hanya cari gali di kawasan yang memang tetap milik kita dan tidak menceroboh di kawasan lain. Ada kes-kes pencerobohan nelayan sama ada di Malaysia ke di Indonesia atau Indonesia ke Malaysia, itu kita cuba leraikan dengan baik. Perundingan dah dicapai, tapi ada beberapa yang masih belum ditamatkan, termasuk ambalat seperti yang disebut oleh Kementerian sebentar tadi. Apakah ada keperluan sistem pertahanan? Memang umumnya kita setuju sebab kita ini centrality. Kita tidak mahu kuasa besar menangguh daya keruh dan kemudian melanggar kedaulatan kita. Cuma belum sampai ke situ. Kerjasama beberapa negara, kita dengan Singapura, kita dengan Indonesia, dengan Thailand, ya, itu memang agak meningkat, tetapi tentunya agak terlalu awal untuk mencapai kesepakatan daripada kerjasama sempadan ala NATO yang juga menjadi isu kontroversi sekarang. Tetapi dua cadangan ini saya percaya raga-raga kepentingan luar